Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Prasekolah SK Iskandar Perdana ingin memperkenalkan projek inovasi kami, Bendang Rembayung Skippers. Okey, jom kawan-kawan kita lihat pengenalan projek. Hai kawan-kawan, projek ini merupakan sudut projek Based Learning atau PBL yang dibangunkan untuk memberi pendedahan awal kepada murid tentang dunia pertanian dan keusahawanan. Kawan-kawan tahu tak, projek ini mula dibangunkan pada 1 Mac 2026 di kawasan luar bangunan prasekolah dengan keluasan 30 x 40 kaki persegi. Kami memilih konsep sawah bendang mini yang menggabungkan suasana tradisional bersama teknologi pertanian moden. Melalui projek ini, murid dapat belajar secara hands-on tentang cara menanam padi, menjaga tanaman serta mengenali proses penghasilan beras sejak kecil lagi. Seterusnya kita lihat masalah yang dihadapi. Kami menghadapi masalah untuk mengunjung tempat sawah bendang yang sebenar. Selain itu, lokasi yang jauh dan kekangan masa untuk kami bergerak keluar daripada sekolah. Selain itu, kami juga tidak dapat lihat bagaimana proses penanaman padi yang sebenar. Itulah masalah-masalah yang kami hadapi. Okey kawan-kawan, mari kita lihat penghasilan inovasi. Baiklah, kami telah merancang untuk membina satu sudut PBL di dalam kawasan sekolah kami. Fasa pertama, kami kenal pasti tapak dan buat batas asas sawah. Seterusnya, pada fasa kedua, batas-batas yang telah dikorek tersebut disimen dan dilapik alas kanvas. Di peringkat fasa ketiga pula, di sinilah bermulanya inovasi kami. Murid diberi peluang untuk menanam benih padi di dalam bekas polybag yang disediakan. Seterusnya, di fasa keempat, murid-murid akan belajar untuk siram dan mencatat pertumbuhan padi. Murid-murid diberi peluang untuk menjalankan aktiviti di luar kelas. Akhir sekali, di fasa kelima, murid-murid diberi peluang untuk melihat bagaimanakah beras terhasil. Dan di fasa ini juga, murid-murid berpeluang untuk membersihkan kawasan sawah padi, seterusnya menjaga kawasan sawah padi sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah atas pembinaan projek PBL ini. Projek Bendang Rembayung Skippers ini merupakan satu projek yang dibina sebagai pusat pembelajaran bilik darjah bagi murid-murid prasekolah. Melalui projek ini, murid secara hands-on tentang dunia pertanian moden, teknologi pertanian serta asas keusahawanan sejak kecil. Antara aktiviti yang dijalankan ialah menanam padi, menyiram tanaman, mengenali alatan pertanian moden, aktiviti STEM, pertanian, membuat pemerhatian pembesaran pokok dan simulasi jual beli hasil tanaman. Murid juga belajar menggunakan teknologi mudah seperti video pembelajaran, digital dan kod QR berkaitan pertanian. Projek inovasi ini membantu murid menjadi lebih aktif, kreatif dan yakin diri. Murid belajar bekerjasama, berkomunikasi dan menyelesaikan masalah semasa melakukan aktiviti berkumpulan. Selain itu, mereka juga lebih menghargai alam sekitar, memahami kepentingan sektor pertanian dalam kehidupan seharian. Saya berharap projek ini dapat menjadi inspirasi kepada murid untuk mencintai alam, menghargai pertanian dan mempunyai minat terhadap teknologi serta inovasi sejak kecil. Semoga pusat pembelajaran ini terus berkembang sebagai pusat pembelajaran kreatif dan menyeronokkan untuk semua murid prasekolah. Terima kasih dan teruskan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir bin Azizan, penolong PPD Prasekolah dan Rendah Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah. Saya dengan ini ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada warga Prasekolah SK Iskandar Perdana atas pelaksanaan projek inovasi PBL yang bernama Bendang Rembayung Skippers yang sangat kreatif dan memberi impak positif kepada murid. Projek ini bukan sahaja membina pembelajaran luar bilik darjah yang menyeronokkan, malah dia berjaya memupuk minat murid terhadap teknologi pertanian, STEM dan semangat keusahawanan sejak usia awal.
Jadi saya harap semoga projek inovasi ini terus berkembang maju, menjadi contoh kepada sekolah lain, serta kita dapat melahirkan generasi murid yang kreatif, berdaya saing dan cintakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan tahniah dan semoga terus maju jaya di masa akan datang, insya-Allah. Kawan-kawan, mari kita lihat kelebihan projek ini. Impak daripada inovasi ini ialah seramai 56% murid kurang faham sebelum ada pusat PBL. Selepas kami berjaya menghasilkan inovasi ini, seramai 70% murid telah faham tentang proses penanaman padi. Inilah inovasi kami. Bendang rembayung skipper. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.